Baik, terima kasih kerana masih setia bersama dengan kami. Fran nak teruskan pengisian kita dari kota hijrah ke kota cinta. Apakah berkenaan dengan ini? Kita nak bersama-sama dengan tetamu kita iaitu Ustaz Muhammad Azli Abdullah, merupakan pengurusi Musalla Ar-Rawdah. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz di Tanah Suci hari ini ya? Masih lagi? Di Madinah. Di Madinah ya? Alhamdulillah. Ya. Ustaz ya? Ya, okey. Alhamdulillah. Kita nak teruskan perbincangan kita berkenaan dengan Musalla Ar-Rawdah dan juga bagaimana sebenarnya mungkin ada yang masih tidak mengenali Musalla Ar-Rawdah dan juga Mardah yang boleh dianggap sebenarnya antara pit stop center ni yang berada di negeri Pahang. Mungkin Ustaz boleh perkenalkan terlebih dahulu peranannya kepada masyarakat. Terima kasih Fariha. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa nasarahu wa man walah. Alhamdulillah, kami sekarang ini berada di kota Madinah, kota kesayangan Nabi, kota hijrah yang menjadi kota cinta. Alhamdulillah. Musalla Ar-Rawdah telah kita bina bersama-sama dalam tempoh 4 tahun yang lalu dan telah terbina indah tersergam di Kuantan. Dan sekarang ini dia telah menjadi satu one-stop center. Dalam masa yang sama, kita ada hub pendidikan. Kita dah bina satu ma'had, namanya Ma'had Ar-Rawdah. Tapi buat masa ni pembinaan itu di peringkat awal. Anak-anak di Ma'had Ar-Rawdah atau Mardah masih lagi menggunakan bangunan Musalla Ar-Rawdah atau Masjid Ar-Rawdah sebagai tempat mereka belajar. Alhamdulillah, Musalla Ar-Rawdah untuk bulan Ramadan ni kita buat macam-macam program. Mengambil keberkatan bumi Anbiya, bumi kesayangan Nabi Kota Madinah ini. Banyak perkara yang boleh kita contohi. Sebagai contoh, Nabi SAW menjadikan kota Madinah ini sebagai one-stop center pada satu ketika dulu. Hinggalah hari ini kita melihat bumi Madinah tak pernah lekang daripada insan-insan umat Islam seluruh dunia datang. Begitu juga kita mengharapkan Musalla Ar-Rawdah bukan sekadar di tempat semayang, tempat mengaji, tempat mendengar ceramah, tapi juga menjadi pusat rujukan. Pusat rujukan maksudnya pusat komuniti. Di sini kita ada tempat-tempat yang bagi suka minum kopi, kita sediakan kios kopi, kita ada kedai gunting rambut. Dan yang terbaru ni yang kita wujudkan ialah Ma'had Ar-Rawdah yang kita mengharapkan anak kita yang baru 12 orang ni dapat belajar dengan selesa di tempat sementara ni sambil-sambil kita menunggu kita punya bangunan kita siap dalam tempoh 2 tahun daripada sekarang, insya-Allah. Fariha. Okey, mungkin juga Ustaz boleh terangkan bagaimana sebenarnya usaha kalian dalam melahirkan generasi yang menteruskan Al-Quran ini kan. Bagaimana Mardah mempersiapkan sebenarnya pelajar-pelajar ini untuk menghadapi realiti dunia profesional dengan cabaran kehidupan sebenar. Saya ada pengalaman 21 tahun di sekolah berprestij. Saya bersara awal, saya bina masjid dan terbaru membina Ma'had Ar-Rawdah. Ma'had Ar-Rawdah ni kita harap pelajar lahir daripada sistem yang kita bina ini, pelajar yang holistik. Mereka ambil aliran sains, insya-Allah SPM nanti. Mereka juga menghafal 30 juzuk Al-Quran dan mereka belajar kitab-kitab klasik agama turas. STT dia punya konsepnya, sains, tahfiz dan turas. Anak-anak di sini belajar akademik macam biasa. Yang Form 1 ni belajar akademik macam biasa. Kemudian mereka belajar hafal Al-Quran 30 juzuk. Hingga tingkatan 5 nanti mereka tamat insya-Allah. Dan mereka belajar kitab-kitab agama, Safinatun Najah, kitab fiqahnya, Aqidatul Awam, kitab akidahnya. Jadi mereka ni, yang subjek ni, yang turas ni mereka tak exam lah. Jadi mereka belajar sambil santai-santai. Jadi mereka ni, esok jadi arkitek ke, engineer ke, doktor ke, atau jadi ustaz sekalipun, mereka kemas di segi latar belakangnya. Mereka hafal 30 juzuk. Mereka kalau arkitek sekalipun, mereka belajar kitab-kitab agama. Mereka hafal Quran. Ini satu nilai tambah yang kita rasa kalaulah berjaya menghasilkan pelajar segini, satu kejayaan besar bagi kita semua lah. InsyaAllah. Ustaz, mungkin sebab kita pun nak menyambut Ramadan ni kan. Jadi mungkin Ustaz ada mesej tertentu untuk sampaikan kepada masyarakat kita ni. Nampak ada orang ada penampakan di belakang. Itulah tu. Mungkin ada yang kenal siapakah dia. Penyokong tegar ni dia nak jenguk muka dia, nampak. Alhamdulillah. Assalamualaikum. Ada juga. Tak semena-mena keluar kat belakang kan. Jadi sebenarnya Ma'had Ar-Rawdah ni antara penyokong tegar kita lah. Penyokong tegar kita yang sentiasa membantu menaikkan nama Ma'had Ar-Rawdah dan juga Musalla Ar-Rawdah. Harap-harapnya kejayaan ni kita amanah yang dipikul bersama ni akan membuahkan hasil. Bagi mereka yang berminat nak menyumbang untuk Ma'had Ar-Rawdah dan Musalla Ar-Rawdah, akaun tertera di Kaca TV sebagaimana yang tuan-tuan perempuan lihat sekarang ni lah. Dan ini program
Ustaz? Okey. Mungkin dah sedikit kita tak Infak juga dah berbuka, kemudian bersahur dan juga kita menyediakan moral lah. Jadi kalau berminat boleh call talian hotline kami ataupun pergi ke kita punya website sebagaimana yang tertera di kaca TV lah, insya-Allah. Ustaz, sekali lagi Ustaz, tadi masa Ustaz tengah cakap tadi tu, tiba-tiba audio pula hilang. Mungkin boleh ulang sedikit semua lagi. Terus tak dengar, nampak gambar saja. Ya, tadi si Heliza masuk tu dia hilang. Itulah tu, orang lain macam tu. Jadi bagi mereka yang berminat untuk menyumbang untuk pembinaan Ma'had Ar-Raudhah yang menelan belanja RM9 juta, boleh infak ke nombor yang tertera di kaca TV sekarang, dan boleh juga infak untuk program Ihya Ramadan yang kita memerlukan RM3,000 untuk satu hari, dan juga boleh beli buku dengan tujuan beli dan menderma. Separuh daripada harga buku ini kita sumbang untuk pembinaan Ma'had Ar-Raudhah. Apa-apa saja yang tuan-tuan perlukan, ada talian hotline kita sediakan di kaca TV sekarang. Pembinaan Ma'had Ar-Raudhah ni dijangka bila tu Ustaz? Mungkin perlukan lagi berapa banyak sebagainya kan? Kita jangka bermula dalam tempoh yang terdekat. Kita menunggu kebenaran daripada pihak berwajib. Kita menjangkakan siap dalam tempoh 2 tahun, bermaksud Januari 2028 siap sepenuhnya, insya-Allah. Insya-Allah. Moga-moga dengan sumbangan rakyat Malaysia kan yang pemurah pada hari Jumaat ni dapat membantu juga dalam mempercepatkan semua ini. Terima kasih banyak-banyak Ustaz Muhammad Azli Abdullah ya. Moga sihat di sana bersama rakan-rakan di sana tu. Sampaikan salam kami di sana juga. Terima kasih. Heliza tu. Insya-Allah. Terima kasih. Baik, terima kasih. Assalamualaikum Ustaz. Terima kasih. Assalamualaikum. Baik, kita nak berehat seketika. Kembali nanti kita nak bersama dengan Afak pula membawa wakaf dan infak pembinaan masjid pertama di Bukit Beruntung.